Assalamualaikum. Okay gang, so hari ni aku nak review dekat hampa set Roniran nombor 4 daripada 5 biji item yang ni nombor 4 Lancer Evo 9. So dah lalang aku nak review Evo 9 daripada Hot Wheels Premium ni. Aku akan review sekali lah dengan Majorette punya Evo 9. Ni Evo 9 juga, tapi yang ni Majorette. Okay, aku beritahu dulu kat hampa, yang ni harga dia RM35. Yang ni harga dia RM33. Ataupun RM30 lah kalau abang beli kat Family Mart ataupun mana-mana kedai macam 7-Eleven kan. Yang ni RM30. Beza RM3 lah kalau beli kat Shopee kan. Dia mahal RM3 yang tu lah. Kalau dapat voucher murah lah. Macam aku dapat voucher tu RM27 beli kat Shopee je ni. RM27 lah. RM27-28 yang tu lah yang ni kat Shopee siap post. Okay, so dah lalang aku nak review Evo 9 daripada Hot Wheels ni. Aku review sekali dengan ni lah, yang Majorette. So kita boleh buat comparison yang mana sebenarnya yang betul-betul premium. Okay, so kita start dulu yang Roniran daripada Kakacha Hot Wheels. Okay, so ni dia punya card dia memang lawa gempak gila, dia punya design dia. Sumpah memang smart ni. Tapi tak boleh komen, memang lawa gila. Ada macam NCD punya grafik. Memang aku tabik lah. Okay, so dia punya card cantik. Soft corner tak ada sebab card baru. J-hook pun tak ada. Keras lagi. Blister pun cantik. Cun-cun blister. Belakang kad pun lawa. Okay, yang ni yang nombor 4 lah. Okay, so kita tengok item dia. Tak mahu cerita panjang, kita tengok item dia. Okay, so yang ni Evo 9 daripada Hot Wheels lah. Yang ni Evo 9 daripada Majorette. Side by side lah. Lawa. Tapi aku rasa yang Evo 9 daripada Majorette lawa lagi lah. Bumper depan lah nampak. Cuma detail lampu dia plastik ni. Dia pakai plastik lah. Yang ni pakai decal yang Hot Wheels ni. Nampak. Yang ni nampak real. Yang ni nampak kartun lah. Tapi cantik kot yang ni. Tapi aku lagi prefer yang macam ni lah. Kalau Hot Wheels boleh buat detail macam ni memang gempak lah. Tu dengan logo dia, dengan grill dia. Oh, ini lawa ni. Okay, kita tengok yang ni pula. Detail dia depan macam tu lah. Lawa juga. Perfect kat ni. Bonnet atas, hood ada tu, airflow. Yang ni pun ada juga sama. Tapi detail ni lawa. Sumpah ni lawa detail dia. Tapi ni lawa juga sebab dia punya hood dia ada bintik. Okey kat ni. Yang ni lawa juga. Okay, bonnet atas, bumbu atas macam tu. Dashboard dia sebelah kiri ya. Yang macam selalu Jepun kata dashboard belah kanan, ni sebelah kiri mat. Okay, so belakang detail, ada tulisan Evolution. Lampu belakang lawa. Ada exhaust. Okay, yang ni boleh tengok dia punya spoiler. Beza. Spoiler ni lawa. Daripada segi Evolution aku rasa stiker yang ni smart lagi lah. Macam ikut rear writer lah. Nampak tulisan bonnet dia Evolution line. Ni smart je lah. Dan yang ni memang berat lah. Tak seberat yang ni rasa macam ringan sebab bawah base dia plastik. Yang ni base dia bawah besi. Kita tengok base bawah dia kosong. Tapi berat lah yang ni. Nampak. Daripada segi size aku rasa yang ni panjang, yang ni pendek. Nampak. Ni aku side by side lah. Kau sama, kurang lah. Cuma yang ni boleh buka pintu. Yang ni tak boleh buka pintu. Yang ni tayar getah. Aku rasa dia ada pro and con lah. Macam aku kalau aku tanya aku mana lagi lawa kan, aku lebih prefer yang Hot Wheels nya. Kalau dia kena merah pun lawa kan. Jadi M. Okay, so untuk item ni aku boleh bagi 10/10 lah. Sebab ada set mirror bawah. Yang ni ada juga set mirror. Siap boleh buka pintu. Yang ni set mirror lah. Tapi tak boleh buka pintu lah. Overall memang lawa ni casting ni. Dia punya sport ring pun kena. Yang ni sport ring bodoh ni. Nampak? Sport ring bodoh ni. Tapi yang ni sport ring ni memang smart lah. Okay, 10/10 untuk item daripada Hot Wheels ni. Right, so kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum. Mana pagi ni.